Today hari yang dinanti-nantikan anak-anak ibu lah. Sebab apa? Hari ni 6 hari bulan. Okay, 6 ke 7 Jumaat. Okay, anak ibu on the way balik nak ambil ibu. Okay, diorang tak sabar Ibu kan nak ambil ibu tu hari Sabtu. Rupanya dia nak datang juga hari Jumaat nak ambil ibu juga. Adik terpaksa lah dicutikan ya. So diorang kata diorang rindu kat ibu kan. Kita tengoklah selagi ibu menanti kepulangan anak-anak ibu ni dengan ayah dia. Tapi ibu berada dekat rumah adik ibu sebab Minda ada dekat rumah ni. So saat lagi ayah sampai terus datang ke rumah adik ibu ni. Adik ibu semua, kakak ibu adik ibu semua kerja. Okay, ibu seorang dengan ibu tengah jaga Minda lah. So bila diorang dah balik, saat lagi dah sampai sini, petang sikit baru ibu akan gerak balik rumah Minda balik. So kita tengok anak ibu excited tak excited ni. Dia tak sabar. Ibu cakap dengan diorang, lajak boleh tak? Lajak sampai sebulan je lagi, sampai hujung November. Oh, bukan main lagi, marah dia orang. Dia cakap apa? Mana boleh? Ibu dah janji seminggu. Terpaksa lah ya, kita tak boleh murkir janji dengan anak ya. Nanti orang kata apa, anak tu kemurungan pula. So ibu memang tak sabar, ibu rindu anak-anak ibu. Kita tengoklah dia orang sekejap lagi. Ibu masih menunggu lagi anak ibu. Di manakah anak ibu? Dah sampai. Sekejap kita buka pagar. Ibu, Allah, adik kau. Ya. Masuk. Rindu ke? Di sini. Macam mana? Tidur ke? Lapar nak makan nasi ke? Ibu dah masak dah. Ni kakak. Ya Allah. Lega ada ibu. Lega ada ibu. Lega? Ya Allah. Ibu tunggu lama juga korang ni, tak sampai-sampai lagi. Sampai. Okay, ibu cuti sampai bulan 11, akhir bulan 11. Bulan 12 baru balik. No. Boleh? Tak boleh. Boleh. Sampai bulan 12. Boleh? Tanya adik-adik. Boleh? Ibu sampai bulan 12. Tak nak. Tak boleh lama lagi? Tak boleh? Lapar ke? Demam ke? Panas tu badan? Are you okay? Are you okay? Okay. Betul? Okey ke? Boleh tu. Okay. Ada okey ke? Hai. Hari sekolah awak je yang tak sekolah ni. Ya je apa? Sekejap lagi dia ni lah, dia balik lah. Jom makan. Dia lapar kan? Lapar. Jom. Makan nasi. Sebab ibu dah masak nasi. Jom. Salam anda. Ni cucu ibu dah balik. Ni adik. Salam. Salam. Adik, rindu ibu? Rindu lah? Kakak? Rindu lah. Rindu sangat. Terus lapar. Makan. Macam mana duduk? Tak ada ibu? Boring. Boring? Waktu sekolah boring. Waktu sekolah boring? Waktu kita balik sekolah je mesti kita main dengan karpet. Main karpet? Jadi macam kita je. Ni adik kan? Tadi ibu bagi breakfast. Ambil air. Ambil minum. Sejuk. Toilet yang mana? Tunggu dorang lah kejap lagi. Ayah marah ke? Ayah marah? Ya. Mengadu dia, ayah marah-marah. Ayah selalu bising. Ya. Tak dengar arahan? Dengar jalan adik. Apa dengar arahan apa? Kau gaduh-gaduh? Ayah tinggalkan sikat boleh pula. Ayah tinggalkan sikap boleh pula. Sikat ibu. Cuba kakak cerita sepanjang kakak duduk rumah. Apa perasaan bila ibu tak ada? Ini susah. Kalau katakan Allah ambil ibu, macam mana nak kata susah tak susah pula kakak? Sedih? Adik? Adik? Main dating-dating.
Main Dota. Ni cousin dia tak ada ni. Cousin dia pergi sekolah. Okay lah. Betul ke ibu kena balik ni? Ibu kena balik ke? Balik Puchong rumah kita lah. Tak boleh sampai hujung 11-11. Kata seminggu je.